Hari Cikgu Fuad tanya, kenapa kita susah nak jumpa? Kenapa orang tak sebut? Kenapa orang tak sebut? Ataupun kenapa susah nak jumpa orang cakap macam ni? Allah bagi pegang masing-masing. Yang para wali ni dia pegang ma'rifah. Yang ulama dia pegang ulum, dia pegang ilmu. Kalau dia berkehendak menuju kepada Allah, dia kena ambil berat tentang kawan. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Yang rakam tu dah jalan dah? 1, 2, 3 jalan? Okey. Okey. Sebelum kita masuk, yang saya nak maklumkan dekat sini ialah saya pindahkan tu ya, saya pindahkan tajuk tu ataupun macam ni sebenarnya macam ni. Hari ni sepatutnya kita baca kitab Pelita Penuntut sepatutnya. Tapi saya pindahkan ke kitab Petunjuk Jalan Tarekat. Cik Zani bawa kitab apa? Petunjuk Jalan Tarekat. Okey. Dia macam ni tuan-tuan ya. Dia sebabkan saya ngajar tuan-tuan sampai bulan 2 je. Kontrak sampai bulan 2 je sebab biasalah kita bila bertukar AJK akan bertukarlah penceramah dia. Itu biasa, semua masjid pun macam tu. Bertukar AJK akan bertukar penceramah dia. Jadi oleh kerana saya tempoh hari buka kitab ni sebenarnya untuk bagi pendedahan dekat tuan-tuan. Tapi itulah sebab tuan-tuan pun tukar AJK pula dah. Jadi memang tak dapat nak habiskan. Saya sebenarnya kitab ni sebenarnya nak khatam kitab ni dia sekejap je. Tapi sebabkan masa tak cukup. Kalau untuk bulan 2 ni memang takkan boleh habis lah. Okay, jadi sebab tu saya lompat dia punya bab ya. Kita sebenarnya sampai dekat muka surat 112. 112 tu sebenarnya 12 muka surat sahaja daripada mula-mula tempoh hari. Sebab kitab ni bermula daripada muka surat 100. Jadi 112 tu baru pembukaan dia. Jadi sebelum 111 tu 1 sampai 111 tu baru pembukaan dia. 112 tu baru masuk masalah dia. Baru masuk masalah dia. Jadi nak masuk masalah ni, tempoh hari kita dah buka. Saya dah sebut dah tentang tarikat. Cuma hari ni saya bawa pembuktian. Sebab tempoh hari saya bawakan kefahaman supaya tuan-tuan nampaklah kenapa bila kadang-kadang macam tempoh hari Cikgu Fuad tanya, kenapa kita susah nak jumpa? Kenapa orang tak sebut? Kenapa orang tak sebut? Ataupun kenapa susah nak jumpa orang cakap macam ni? Pertanyaan Cikgu Fuad tu sebenarnya perlu ada bagi setiap surau sebenarnya. Dia kadang-kadang orang yang bertanya macam tu ada dua sebab. Yang pertama, kita bertanya tu sebab kita hairan kenapa benda ni kita baru dapat. Sedangkan pelajaran tu dah lama kan. Kenapa kita baru dapat? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah orang yang mengajar tu sesat? Sebab kalau benda yang baru ni kadang-kadang sesat kan. Jadi adakah benda tu sesat? Jadi perlu bawa pembuktian dia. Okey. Jadi oleh kerana tempoh hari bercerita tentang tarikat, masalah tarikat, walaupun kita belum masuk sebenarnya. Saya baru buka dia punya pembukaan. Jadi masalah tarikat tu dia berkait rapat dengan masalah guru. Jadi sebab tu kita kena lompat ke muka surat 156. Ke muka surat 156, teman yang baik. Baik, saya bagi refresh dulu ya. 8.16. Saya bagi refresh dulu. Betul ke 8.16 ni? 8.14 ini. Okey. Tempoh hari kita dah sebut ataupun kita jawabkan persoalan bila orang tanya Imam Ghazali itu dah jadi Hujatul Islam, ilmu dia laut, tapi dia bukan mursyid ke? Jawapan dia bukan mursyid. Sebab mursyid ni dia kena ada beberapa syarat dia. Sebab itulah Imam Ghazali dia sendiri berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Dia berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Syekh Abi Ali Al-Farmadi adalah tukang gasut. Dengan cerita yang kita dah tak payah sebut lagi dah lah. Okay, jadi nak sebut kenapa Allah jadikan macam tu, supaya Allah jadikan kita ni tak sombong. Contohnya
Kalau kita jadi orang yang alim sangat dalam ilmu, jangan ingat dengan kealiman kita tu kita orang yang paling utama dalam agama ataupun pada pandangan Allah. Sebab ada orang dia tak ada alim pun tapi dia makrifah tinggi. Nampak tak? Dia makrifah tinggi. Jadi dia mulia. Lepas tu kalau kita makrifah tinggi sekalipun, kita dalam tarekat banyak beramal sekalipun pun kita tak boleh nak meninggi diri sebab ilmu kita pula tak tinggi. Nampak tak? Jadi Allah bagi pegang masing-masing. Yang para wali ni dia pegang makrifah. Yang ulama dia pegang ulum, dia pegang ilmu. Macam itulah. Sebab itulah disebutkan dalam kitab Syiarus Salikin disebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bukan talabul ilmi, talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut seorang syekh itu wajib bagi seorang murid walaupun seorang murid itu adalah sebesar-besar ulama. Dekat situ jawapan untuk nak menunjukkan memang bukan semestinya mursyid tu ulama, bukan. Tapi seorang mursyid kenalah alim sebab dia tak boleh kalau tak langsung tak ada ilmu agama tak boleh dia kena ada ilmu agama. Tapi bukan disyaratkan dia tu nak kena jadi alim kabir, tak ada. Sebab Syekh Bilal Farmadi tu mengajar Hujjatul Islam tuan-tuan, mengajar mujaddid zaman tu. Dia syekh tapi guru dia murid dia tu mujaddid zaman tu. Okay, sekarang kita masuk muka surat 156 tu, teman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad radhiyallahu ankum ila an qal. Teman yang baik. Wahai murid yang budiman, hendaklah anda mengambil berat tentang persahabatan dengan orang-orang yang baik. Dikata dekat sini, wahai murid yang budiman, maksudnya orang-orang, murid yang nak menuju kepada Allah. Murid ni maksudnya orang yang berkehendak. Kalau dia berkehendak menuju kepada Allah, dia kena ambil berat tentang kawan. Sebab kadang-kadang orang kata, alah tak apa kawan lah, kita kenalah berkawan dengan sesiapa, nanti kan kita dipinggirkan dia orang pula. Sebenarnya agama kita tak fikir macam tu. Agama kita ajar, kita mesti berkawan dengan orang baik, walaupun kita dipinggirkan. Masalah bermasyarakat, tengok masyarakat tu dia datangkan fitnah ke tidak. Kalau datangkan fitnah, kita tak boleh berkawan dengan masyarakat tu, nanti kita pun rosak. Sebab tu kita dalam Minhajul Abidin dia ada ajar campur dengan orang, dia ada ajar uzlah daripada orang. Uzlah daripada orang ni maksudnya tak campur orang, tak campur masyarakat. Sebab masyarakat dia dah bukan nak agama dah ketika tu. Dia dalam Minhajul Abidin tu ada cerita. Minhajul Abidin ada ajar macam mana orang tu kena pergi sembahyang Jumaat, macam mana orang tu kena tinggalkan sembahyang Jumaat. Ada dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali ajar. Jadi ada beberapa syarat dan ada beberapa elat dia, ada cerita dekat situ. Ada orang tak boleh tinggalkan, ada orang boleh tinggalkan dalam Minhajul Abidin. Satu kena bacalah, kena betul lah belajar. Okey, kenapa cerita pasal tinggalkan Jumaat, pergi sembahyang Jumaat? Jawapan dia sebab ni lah tadi. Teman. Kita kena cari teman. Okey. Jadi dekat sini disebut hendaklah anda mengambil berat tentang persahabatan dengan orang-orang yang baik dan selalu datang menghadiri majlis-majlis orang soleh yang terkenal patuh kepada Allah Ta'ala. Yang ini je sekarang ni, zaman kita sekarang susah nak kenal. Istimewa orang awam. Orang awam dia tak kenal siapa orang yang patuh kepada Allah, siapa yang tak patuh. Sebabnya rupa sama, semua pakai serban, semua pakai jubah, semua pakai selendang, tapi yang mana yang mengajak tuan-tuan kepada Tuhan, yang mana mengajak tuan-tuan kepada kumpulan. Yang mana mengajak tuan-tuan kepada Tuhan, yang mana mengajak tuan-tuan kepada kumpulan. Kumpulan ni kadang-kadang kumpulan tu kumpulan apa? Mungkin kumpulan tu kumpulan pondok, mungkin kumpulan tu kumpulan tarekat, mungkin kumpulan tu kumpulan keturunan. Semua tu kelalaian. Sebab yang semuanya batil, melainkan kita bawa benda tu kepada Allah. Ataupun kumpulan tu kumpulan ilmu. Ilmu tu disuruh oleh agama, tetapi ilmu tu juga boleh membawa kebatilan. Sebab kalau kita ajak orang belajar je, untuk apa belajar? Persoalkan, untuk apa belajar? Kalau untuk menuju kepada Allah, baru betul. Tapi kalau sekadar kita nak kena lepaskan fardu ain, untuk apa lepas fardu ain? Kalau untuk menuju kepada Allah, baru betul. Tapi kalau untuk kita lepas fardu ain, lepas tu kita nak berhujah dengan orang, kita nak mengatakan kita alim, orang tak alim, itu bukan maksud daripada melepaskan diri fardu ain, bukan. Kalau kita mengajak orang kepada majlis ataupun mengajak kepada kumpulan, contohnya kita kata saya kumpulan mazhab Syafi'i. Kita mengajak orang kepada mazhab Syafi'i, untuk apa bawa mazhab Syafi'i? Kalau kita bawa orang ikut mazhab Syafi'i supaya muafakat dengan kedudukan setempat, kita dekat sini semuanya mazhab Syafi'i, itu baru betul kita bawa orang kepada mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita bawa orang kepada mazhab Syafi'i untuk membatalkan ataupun untuk menerakakan mazhab yang lain, itu salah untuk kita bawa mazhab Syafi'i. Nampak tak? Kita cakap mazhab lain batal. Kita kata mazhab lain batal sembahyang dia kalau kentut. Sebab kita di sisi kita kentut batal wuduk. Tapi ada mazhab yang dia kata kentut tak batal wuduk. Jadi di sisi kita sembahyang dia batal, boleh faham? Tapi kita tak nerakakan dia.
Sebab di sisi kita dia batal, dia salah ijtihad, bukan salah itikad. Dia salah ijtihad. Bila salah ijtihad, tempat dia bukan neraka. Dia salah je. Dia punya amalan dia tak sah. Tapi bukan kita neraka kan. Boleh nampak tak? Jadi jangan salah faham bila kita kata, oh kita tak boleh katakan dia orang tu salah. Boleh. Boleh kata dia orang tu salah, tapi kita tak neraka kan. Ya, itu beza dia tu. Bukan sampai tak boleh kata dia orang salah. Boleh kentut pun boleh, pegang perempuan pun boleh, pegang isteri pun tak batal wuduk. Bukan macam tu cara dia. Pegang perempuan batal wuduk. Kita kena cakap pegang perempuan batal. Tak boleh kita kata tak batal sebab kita kena raikan semua mazhab. Tak boleh cakap macam tu. Kena cakap batal, tapi kita tak kata siapa yang pegang perempuan salah ijtihad dia dan neraka tempat dia. Itu baru salah. Boleh nampak? Jadi kalau orang tu membawa kepada kumpulan tetapi membawa kepada Allah, baru betul. Kalau orang tu membawa kepada kumpulan tapi tak membawa kepada Allah, tak betul. Kalau orang tu bawa kepada satu kelompok, memang membawa kelompok tu membawa kepada Allah, kelompok tu kelompok berzikrullah, betul. Tapi kalau dia bawa kepada kelompok, lepas tu untuk naikkan kelompok dia je, tak betul. Nampak tak kat situ? Jadi oleh kerana tu saya katakan tadi, orang awam susah nak kenal majlis-majlis ni kalau zaman sekarang ni lah, sebab rupa sama. Melainkan tuan-tuan tu memang nak Allah. Saya terharu baca status, saya baru je baca status Cik Nazri. Cik Nazri ni saya baca macam mana dia punya rehlah cari guru. Saya bacalah macam mana rehlah cari guru. Dia biasanya orang yang akan jumpa guru ialah orang yang dah banyak mencari. Dia cari. Ada guru ni tak ngam. Sebab apa tak ngam? Kadang-kadang ilmu saja. Kadang-kadang tak ada matlamat. Kadang-kadang ketawa-ketawa je. Kadang-kadang macam itulah, tak putus. Jadi kalau kita nak mencari, satu hari kita akan jumpa. Nanti dalam kitab ni pun dia akan sebut jugalah. Jadi sebab itulah dia kata dekat sini, secara umumnya kita kata orang tu mesti selalu menghadiri majlis-majlis orang soleh yang terkenal patuh kepada Allah Ta'ala. Carilah seorang syekh yang soleh ataupun seorang guru yang sentiasa bersedia untuk situ. Kalau dekat cetakan saya ni ditulis untul. Dekat tuan-tuan apa? Untul. Sama. Jadi ini untuk bersedia untuk menasihatkan anda dalam urusan agama. Tekun menjejaki tarikat. Okey, dia kata syekh yang kita nak kena cari itu ialah, ni maksudnya syekh mursyid Syekh mursyid, bukan syekh yang bukan guru yang mengajar benda umum, tak. Dia memang kena ada tarikat. Jadi syekh mursyid. Jadi dia kata yang bersedia menasihatmu dalam urusan agama. Kalau guru tarik yang sebenar, memang dia akan membentuk murid. Dia bukan orang yang buat persembahan, bercakap, tak. Dia memang membentuk murid dan membentuk masyarakat. Kemudian tekun menjejak tarikat. Tekun menjejak tarikat ni maksudnya dia mahir dalam tarikat. Maksudnya dia boleh kenal. Dia boleh kenal selok-belok yang boleh berlaku, selok-belok fitnah yang boleh berlaku kepada seorang syekh sendiri, dan dia boleh kenal selok-belok yang berlaku istimewa lagi kepada seorang murid. Siapa yang nak menuju kepada Allah, dia akan ada tipu daya dia. Siapa yang menjadi seorang syekh sendiri pun dia ada tipu daya. Jadi seorang syekh tadi tu dia mesti dah mahir dah. Dia punya selok-belok tu. Okey, kemudian kenal benar akan hakikat. Ini perihal di dalam syekh itu sendiri. Sempurna akal fikiran. Apa maksud sempurna akal fikiran? Sempurna akal fikiran ketika dia dalam mendidik itu. Contohnya macam ni. Satu orang murid A, satu orang murid B. Murid A mengadu tentang murid B. Murid A cakap murid B tak bagus. Dia bagi tahu tanda-tanda macam ni. Lepas tu dia bagi tahu lah ada bukti macam ni. Kalau syekh yang sempurna akal, dia akan tanggung tuduhan tu, bukan dia terus dengar cakap tuduhan A tadi. Jadi menanggung tuduhan tu bukan setahun 2 tahun, bukan. Kena lama sampai datang bukti. Sekira-kira kalau tak datang bukti dan tak datang syawahid, tak datang tanda-tanda, dia tak boleh pakai tuduhan tu untuk menuduh murid yang B tadi. Boleh nampak tak? Jadi kalau syekh yang sempurna akal fikiran, dia akan tunggu. Dalam masa yang sama, bukan bererti dia percaya murid B tu tak salah. Orang A cakap murid B jahat kan. Jadi katalah dia kata dia nak bijaksana, dia kata aku tak boleh dengar hasutan orang A, jadi aku menganggap B baik. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Sebab bila orang A cakap orang B tak baik, boleh jadi orang B tak baik, tetapi boleh jadi orang A fitnah. Jadi oleh kerana macam tu, dia kena berhati-hati kepada kedua-dua ni tadi. Orang A tadi pun dia kena hati-hati, orang B tadi pun dia kena hati-hati. Cuma dia tak boleh terus mengatakan orang A fitnah, tak boleh. Dia tak boleh mengatakan orang B jahat, dan dia tak boleh mengatakan orang A betul.
Dan dia tak boleh mengatakan orang B sebenarnya betul. Itu pun tak boleh. Nah, itu namanya bijaksana. Itu namanya sempurna akal. Sebab tu sebenarnya jadi guru susah. Ni tuan-tuan, jadi guru pada masalah ni sama macam orang yang jadi orang yang jadi bos ke dalam satu syarikat. Kadang-kadang bos ni dia kan ada orang-orang yang kaki kipas. Jadi kadang-kadang dia punya staff dia tu mengadu sikit je. Lepas mengadu terus dia pecat orang tu. Itu bos yang tak sempurna akal. Itu bos yang tak sempurna akal. Dia sebenarnya bila ada aduan, dia kena tanggung aduan tu. Memang benda ni lama. Sebab itulah siapa yang nak jadi ketua, lepas tu dia selalu cepat buat keputusan, dia adalah orang yang bodoh. Walaupun gelaran dia syekh. Bila datang masalah, dia buat keputusan cepat kan. Dia adalah orang yang bodoh. Sebab seorang syekh tadi tu, kalau masalah ni lah, kalau seorang syekh ataupun seorang bos tadi tu, dia kena timbang semua benda tu, mungkin makan masa yang lama. Kalau seorang syekh, dia kena timbang murid dia, mungkin makan masa yang lama. Saya rasa dalam jamaah saya, murid-murid saya, dia semua masalah mesti akan ada timbul. Saya rasa lah, kalau tak salah saya 4 tahun kot. 4 tahun. 4 tahun baru saya ambil tindakan. Itu pun selepas evidence sangat nyata. Saya dapat semua sangat nyata, baru saya ambil tindakan. Jadi ketika biasanya lah kalau saya dah panggil meeting tu, evidence saya dah cukup. Evidence kan boleh? Kan, pembuktian saya tu dah cukup. Bila pembuktian saya dah cukup, baru saya bawa datang mesyuarat. Jadi biasanya kalau saya panggil mesyuarat tu, takkan siapa, kalau salah memang takkan dapatlah defend. Takkan dapat defend sebab saya memang dah pegang dah semua. Tapi sebelum saya buat macam tu, saya tahu ada orang tu salah. Kadang-kadang saya nampak dah salah dia. Saya akan cakap dulu. Saya akan cakap supaya berubah. Tapi kalau selepas saya cakap 2-3 kali saya dah cakap, saya bagi hint, tak boleh faham, lepas tu dia tipu lagi, yang itu saya kena panggil lah mesyuarat. Okey, jadi nak sebut itu saya nak sebutkan atas pengalaman lah. Tuan-tuan yang jadi mak bapak pun sama. Kita kan ada anak-anak kan, ada anak suka nipu, ada anak macam ni kan. Macam ni, kita tahu dia menipu, bila kita cakap dengan dia nipu lagi. Kan anak tu, kita dah tahu dah dia menipu. Lepas tu kita cakap dengan dia, kita suruh dia taubat, kita suruh dia apa, dia selok, dia apa? Dia pusing, dia pusing lagi. Dia lagi nak tambah tipu lagi. Jadi kadang-kadang anak yang macam tu apa? Itulah pening lah sikit. Jadi nak cakap dia sama je. Bila kita jadi namanya pemimpin. Kalau rumah tangga yang nama pemimpin tu ayah. Kalau perguruan yang nama pemimpin tu guru lah. Kalau bos, kalau apa tadi, pekerjaan yang nama pemimpin tu bos lah. Macam tu lah. Jadi itu namanya sempurna akal fikirannya. Jadi seorang syekh, dia kena sempurna akal fikiran. Sebab itulah orang yang nak dilantik sebagai seorang syekh ni perlu ditilik oleh guru tu betul-betul. Jadi guru tu memang selalunya akan uji murid tu. Dia suruh buat macam-macam sehingga murid tu jadi stres. Kalau murid tu kalau dia boleh tanggung stres tu, dia okeylah. Tapi kalau dia tak boleh streskan murid, jangan bagi SPM, ini melahirkan generasi yang lemah tuan. Jangan ada PMR, ini melahirkan generasi yang lemah. Kita budak tu mesti dilatih, mesti diberatkanlah. Barulah budak tu power. Jadi guru tu biasanya dia akan cuba murid tu. Cuba dengan bermacam-macam, tengok dia okey tak dengan perjalanan dia. Dibagi dunia, tengok dia okey tak. Lepas tu tengoklah. Segala khidmat disuruh buat, dia tengok okey tak. Tengoklah keikhlasan dia. Tengoklah dia punya maksud dia. Tengoklah dia punya kerah tenaga dia. Dia buat tu seluruhnya ke ataupun depan kita je ke? Ataupun depan kita dia buat, belakang kita dia tak ni ke? Kalau dia sempurna akal budak tu, kalau budak tu dah dilatih, dia tahu perik jerih, biasanya dia akan mewarisi sempurna akal. Tapi kalau dia tak pernah rasa perik jerih, dia tak akan sempurna akal sebab dia tak pernah berjerih, perik. Sama macam ni tuan-tuan. Saya pernah berjumpa dengan orang yang memang kalau dekat sekolah tempoh hari memang nombor 1 je. Nombor 1 je. Sampailah orang tu belajar dekat satu tempat. Dia mengaji, tapi universiti tu tempat orang kafir punya. Orang kafir yang punya universiti tu. Jadi dia ni masuk universiti tu. Dan dia orang kita lah, orang Melayu. Masuk universiti tu. Lepas tu dia score lah. Sebab dia memang pandai je. Dia tak pernah gagal. Dia score situ. Tapi sebab universiti tu tak suka orang Islam ni berjaya, dia fail kan. Bila fail, budak tu tadi, sebab kan tak pernah gagal, dia pun rasa nak bunuh diri. Pasal peksa je tuan-tuan. Pasal peksa je nak bunuh diri.
Jadi nak sebutnya kenapa jadi macam tu, jawapan dia tak pernah rasa pedih, tak pernah gagal. Kalau macam kita kan, dulu katalah darjah 3, kita skor 100. Tiba-tiba darjah 4 kan dah lain, permainan ni kan dah lain kan. Bila sampai darjah 4, oh tu jatuh. Kan kita rasa macam tercabar. Darjah 5 kita naik balik. Darjah 6 jatuh balik. Tingkatan 1 kita cuba nak naik. Nampak macam lain, macam susah pula tingkatan 1 ni. Lepas tu tingkatan 2 naik. Tingkatan 3 sederhana. Tingkatan 4 naik macam tak naik pula. Lepas tu tingkatan 5 kita buat sampai nak macam dia naik. Tak naik juga. Universiti baru buat. Sebab waktu tingkatan 5 kan agak payah sikit. Okay, jadi nak cakapnya kalau orang tu pernah susah, dia akan naik lah. Tapi kalau dia senang je semua, dia ada backup. Dia sentiasa okey je. Dia susah sikit lah. Itu tugas guru. Sebab tu dia kata dia kena sempurna akal. Dan guru bila nak lantik seseorang, murid tu mesti sempurna akal. Kalau tidak, tak boleh dilantik. Sebab murid kalau tak sempurna akal, dia akan merosakkan murid-murid dia. Okey, sentiasa berlapang dada. Berlapang dada ni, jikalau ada masalah yang boleh dikompromi, hendaklah dikompromi. Contohnya, katalah murid-murid dia ada yang jatuh dalam maksiat dadah ke, arak ke, zina ke, kena tengoklah. Kalau dia jatuh tu dengan tengoklah, kalau jatuh tu jatuh yang dia tak sengaja dan dia betul-betul taubat dan kita bagi kata dua dekat dia dan dia boleh ikut kata dua kita, kena terima. Tapi kalau dia tak boleh, dia kata dia tak tahan, dia kata, yang itu kena buang. Sebab kalau murid tu ada, dia akan jadi racun dalam jamaah tu. Macam tu. Saya pernah buang juga murid saya. Saya pernah buang, tapi bukan murid saya lah. Dia tak baik pun. Tapi saya sebabkan saya sayang dia, tapi saya jagalah dia. Saya jaga dia di isap dadah. Saya ambil dia daripada pusat senti. Sebab saya ngajar dadah kan. Saya ngajar orang dadah. Jadi bila dia keluar, dia duduk dengan saya sampai saya kena adakan link khas dengan AADK Melaka. AADK Melaka, Puan Adisah kena link dengan saya, jaga orang tu. Dia banyak kali jatuh sebenarnya. Banyak kali jatuh sebab saya nampak ada metadon. Okey, dia banyak kali jatuh, tetapi nak cakapnya dia orang yang jatuh bangun, hati dia besi tuan-tuan. Jatuh bangun, lama terus bangun. Tapi nak cakapnya berapa banyak kali ponggong dia koyak. Sebab apa koyak? Kena sebat dalam penjara. Sebab orang yang, kalau saya tak salah lah, kalau tak salah saya lah, selepas keluar daripada ni, saya dah tak ingat dah sebenarnya dia punya prosedur. Kalau keluar daripada pusat, dia hanya dimaafkan 3 kali je dia jatuh. Jadi dia boleh ambil 2 kali je metadon daripada klinik kesihatan. Dia boleh ambil 2 kali je. Lepas 2 kali tu, dia akan ditangkap lah. Sebab kan dia sentiasa melapor kan. Dia melapor dia ada dekat mana. Jadi polis akan tahu dia dekat mana. Jadi kalau kena tangkap, biasanya kena rotan. Kalau kena tangkap lepas jatuh tu, biasanya kena rotan. Jadi bila dah banyak kali naik, lepas tu banyak kali jatuh, banyak kali lah rotan dan banyak kali lah koyak ponggong. Ponggong dia orang tu semua ada semua ni. Koyak tuan-tuan, koyak dia kata. Saya tak ingat lah dia kata berapa bulan tidur menerap. Tak boleh tidur menerap ke tidur berdiri, saya pun tak ingat dah. Macam tu lah. Belakang dah koyak tuan-tuan. Dia mesti koyak. Lepas tu kena jahit. Lepas dah kena rotan, koyak. Lepas tu kena jahit. Lepas tu masuk penjara lah balik. Tu cerita dia. Jadi kalau murid yang macam tu, itu kita boleh terima. Walaupun dia jatuh bangun. Ketika dia jatuh bangun tu, kita kena keluar kan. Tapi bila dia dah betul-betul, kita terima. Sebab tugas kita ialah membawa orang kepada Allah. Jadi boleh kiaskan masalah yang lain lah. Tadi saya bagi tu contoh dadah lah. Banyak lagi masalah yang lain sebenarnya. Jadi orang guru tu mesti berlapang dada, bijak mengatur hal ehwalnya. Dia bijak mengatur hal ehwal murid. Bijak mengatur hal ehwal murid maksudnya murid tu dijaga. Bukan sama semuanya, tak sama. Kemudian pandai mengecam tabiat manusia. Pandai mengecam ni 2 jalan ni tuan-tuan. Yang pertama dengan kasyaf, yang kedua dengan firasat. Firasat ni ialah macam ni lah. Bila kita tengok orang tu kening dia bersambung. Orang yang kening bersambung ni dia ada tanda-tanda dia. Dia ada karakter dia. Bila kita tengok orang tu kening dia sebelah nipis sebelah tebal, dia ada perangai dia. Bila kita tengok orang tu jari dia panjang, dia ada karakter dia. Bila kita tengok orang tu sekian dan sekian, dia ada karakter dia. Bila kita tengok dagu orang tu sekian, dia ada karakter dia. Yang itu nama dia ilmu firasat. Yang itu nama dia ilmu firasat. Ilmu firasat ni
Imam Syafi'i cakap betapa agungnya ilmu firasat sebab berlaku khilaf di antara Imam Syafi'i dengan guru dia sendiri Imam Malik. Satu hari datang satu orang masuk masjid. Imam Malik cakap dia businessman. Imam Syafi'i cakap dia bukan businessman, dia tukang besi. Imam Malik cakap dia businessman. Imam Syafi'i cakap dia tukang besi. Imam Malik cakap dia businessman. Imam Syafi'i kata dia tukang besi. Lepas tu Imam Malik cakap kau pergi tanya dia apa dia sebenarnya. Lepas tu bila Imam Syafi'i tanya dia, tuan kerja apa? Saya businessman. Jadi kalah Imam Syafi'i kat situ. Lepas tu Imam Syafi'i cakap, tapi sebelum jadi businessman apa tuan kerja? Saya tukang besi. Jadi maksudnya dua-dua betul. Jadi kenapa jadi macam tu? Jawapan dia sebab ada tanda yang Imam Malik nampak, ada tanda yang Imam Syafi'i nampak. Jadi itu namanya ilmu firasat. Ilmu firasat ni tak perlu kepada kasyaf. Tengok boleh kenal, tapi kena belajar lah sikit, ada beberapa perkara kena belajar. Sampai kalau kita nak kahwin pun kita boleh kenal perempuan tu apa tabiat dia. Sebab itulah sebenarnya perempuan bila kita nak tengok kita suruh dia buka niqab dia sebab nak tengok perangai dia. Murid saya yang perempuan pun yang anak dara lah, saya waktu belajar saya suruh buka niqab. Saya bukan kaki perempuan, tapi sebab saya tak nak dia orang buat muka, kan pakai niqab kan, bila saya marah kejap lagi dia buat muka ke dia apa ke, saya suruh buka. Sampailah saya tengok, sampailah saya dah selesai saya punya marah apa semua, barulah saya suruh pakai. Bila keluar pakailah, tapi waktu belajar tu saya suruh buka. Sebab ada beberapa fasa yang saya ngajar tu saya nak, saya jenis tak suka lama-lama tu kan. Saya waktu saya ngajar, saya nak waktu tu jadi. Jadi kalau saya nak marah, saya marah terus je. Jadi saya nak tengok muka dia orang tu. Muka dia buat muka buat muka apa ni orang panggil? Dia buat muka lah, buat muka macam anak buat muka ke bapak kan, buat muka macam tu. Macam tu lah. Kalau buat muka macam tu dengan saya, memang tak panjang lah riwayatnya tu. Macam tu lah. Jadi suatu saya suruh buka. Jadi muka tu dia boleh tunjuk budak tu macam mana perangai dia. Muka tu boleh tunjuk boleh tunjuk dia anak dara ke tidak. Lagi dan muka dan tangan. Sebab itulah orang perempuan, kalau siapa yang tahu pasal ilmu firasat ni, biasanya dia malu untuk buka mulut muka dia. Sebab kalau buka, orang lelaki yang tahu, orang lelaki tu dia boleh tahu sampai dalam-dalam semua dia boleh tahu. Hanya dekat muka dengan tangan dia saja. Sebab itulah orang perempuan biasanya takut buka muka tu. Sebab itulah kalau dia tahu ada orang yang tahu ilmu tu, dia memang tutup. Saya pun tak nak ajar dekat murid-murid saya yang teruna-teruna sebab belum perlu lagi. Besok kalau tuan-tuan nak kahwin, baru saya cakap lah. Sebab saya tak nak nanti tuan-tuan khayal perkara-perkara yang tak elok. Macam tu lah. Okay. Habislah situ. Saya tahu. Saya dah nak kahwin tu, saya tahu. Okay, jadi guru tadi tu, istimewa guru pula, dia mesti kenal mengecam tabiat-tabiat manusia. Dia boleh tengok orang ni sebenarnya nak apa. Dia ni kalau belajar dia nak apa. Kalau dia nak kerja dia nak apa. Kalau dia nak kahwin dia nak apa. Guru tu kena tahulah, kena nampak. Jadi nampak tadi dua jalan, sama ada dengan jalan kasyaf ataupun jalan firasat. Okey, fitrahnya dia kata, fitrah manusia, hal ehwal manusia. Jika anda mendapati seorang syekh seperti yang diterangkan sifat-sifatnya, maka hendaklah dampingi dirimu kepadanya. Kalau jumpa guru yang seperti itu, jangan jauhkan lagi diri, pegang dia betul-betul. Sebab nak jumpa syekh yang macam tu susah. Dan serahkan segala urusanmu kepadanya. Selalu gunakan pendapat dan petunjuknya. Maksudnya tanya pendapat guru tu, tanya petunjuk je. Saya Tuan Haji Asri beli motor pun tanya saya. Beli motor pun tanya, nak beli yang berapa dia kata. Saya pun tunjuk begini, dia pun ikut. Alhamdulillah, okeylah. Okey, kemudian sebab saya ada ilmu motor sikit. Saya ada ilmu motor sikit. Okey, kemudian mana tadi? Itu pada masalah urusan dunia dan apa lagi urusan akhirat tu ya. Sebab dia kata dekat sini, minta pendapat dan petunjuknya dalam semua urusanmu. Nampak tak? Semua urusanmu. Sebab guru tu dia tahu dunia yang macam ni boleh tak dekat murid ni. Dunia yang macam ni boleh tak dekat murid ni. Boleh tak murid tu tak ada dunia langsung? Ada tak murid yang macam tu? Ada. Siapa orang tu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu tak ada siapa boleh jadi macam tu, tuan-tuan. Tak ada siapa boleh jadi macam tu. Habis harta dia semuanya bagi kat Baitul Mal, bagi kat Rasulullah semua. Dia tak ada apa-apa. Tak ada siapa boleh jadi macam tu. Sayyidina Abu Bakar.
Tapi bila Sayyidina Umar nak buat, Nabi cakap cukuplah. Sebab Nabi tahu Sayyidina Umar tak boleh buat. Jadi kalau Sayyidina Umar tak boleh buat, yang kita ni lagi out lah. Jadi sebab itulah guru tu dikenal. Jadi murid ni dia perlu berapa dunia untuk dia selamat. Murid ni dia boleh tanggung tak banyak dunia. Kalau boleh tanggung banyak dunia, dia tanggunglah banyak dunia. Dia tanggunglah banyak dunia. Okey. Turutlah ia dalam segala perbuatan dan perkataan, kecuali dalam perkara-perkara khusus yang berkaitan dengan martabat dan kepangkatannya sebagai syekh. Dia kata turutlah, dia kata mana dia kata turutlah ia dalam segala perbuatan, maksudnya ikutlah perbuatan dia tu, kecuali yang ni jangan ikut, kecuali dalam perkara-perkara khusus yang berkaitan dengan martabat guru tu. Perkara-perkara khusus contohnya perilaku, contohnya guru tu serius, contohnya dia marah, contohnya pakaian dia. Melainkan kalau guru tu izinkan, tu cerita lain. Okay, sebab kalau tuan-tuan baca dalam fatwa hadithiyah, pakaian guru, saya selalu pesan dulu ada satu orang makcik, satu orang sepasang suami isteri jumpa saya. Dia ada anak kecil. Dia cakap dia nak jadikan, dia kata dekat mana Syekh belajar? Saya nak jadikan anak saya macam Syekh, dia kata. Saya kata kalau anak dia nak jadi macam saya, bukan dekat mana saya belajar, tapi macam mana saya belajar. Sebab kalau dia pergi dekat tempat saya belajar tapi tidak macam saya belajar, dia tak jadi. Sebab kalau nak jadi guru yang hebat, dia kena susah. Kalau budak tu pergi dengan mak bapak dia support, semua dia dapat senang lenang, dia tak pernah rasa susah, dia takkan jadi. Jadi bukan guru tu, bukan kita ikut dia sebab kita nak apa yang dia dapat sekarang, tapi ikut apa yang dia dah kena dulu. Baru kita akan jadi macam tu. Okey, jadi dekat sini kecuali dia kata perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan martabat seorang syekh, apa yang syekh tu buat jangan buat. Kadang-kadang kepangkatannya sebagai seorang syekh. Okey, melainkan seperti yang saya cakap tadi melainkan seperti pakaian. Sebab pakaian tu ada syekh yang dalam sufi ni, kalau tuan-tuan baca dalam fatwa hadithiyah, murid tu memang diberikan khirqah, diberikan pakaian. Bila jadi murid dibagikan pakaian. Sebab itulah kebanyakan ulama-ulama sufi, murid-murid dia dipakaikan satu pakaian yang sama. Macam itulah. Melainkan beza warna lah. Warna tu beza. Sebab warna tu ada pangkat kat situ, warna tu. Okey, umpamanya dalam percampuran dengan orang ramai. Contohnya syekh tu dia campur dengan orang ramai, tapi dia cakap dekat anak murid dia jangan campur dengan orang ramai, tapi dia campur. Dia kata jangan campur dengan geng-geng rempit ni, tapi syekh tu campur. Dia kata jangan campur dengan geng judi ayam ni, tapi syekh tu campur. Syekh tu pergi laga ayam. Jadi itu antara perkara-perkara yang jangan campur lah dekat situ. Jangan tiru. Bila syekh tu laga ayam, jangan kau tiru pula. Melainkan kalau kita tu dah jadi syekh, maksudnya kita tu dah tahu kenapa kita buat, barulah boleh. Umpamanya dalam pergaulan dengan orang ramai, dan dalam menguruskan kerja-kerja sehari-hari, dan dalam menyuruh orang dekat dan jauh. Ni dalam menyuruh orang dekat dan jauh. Contohnya syekh tu tadi dia kerja dia dakwah. Hari siang dia kerja jumpa kita, dia ngajar kita. Kemudian tengah hari dia pergi tempat lain, dia ngajar orang bertani pula. Dia sibuk pergi kat sawah pula, campur-campur dengan orang. Yang itu kerja dia. Yang itu bukan kerja kita. Kita sebagai murid tak payah campur-campur orang, ambil ilmu, buat zikir. Ambil ilmu, buat zikir, beramal, dapatkan, hafazkan fahaman tu, hafazkan pendirian tu, pelihara pendirian tu sehingga kita benar. Okay, tak perlu jadi macam syekh, tak perlu ikut syekh. Syekh pergi ke sawah ke, dia jumpa orang bertani. Syekh pergi ke nelayan ke, bagi dakwah orang nelayan. Syekh pergi ke mana-manalah tempat-tempat keramaian, tak perlu. Dalam perkara-perkara tersebut, mana tadi? Jauh dan dekat kepada Allah, ya. Okay. Dan dalam perkara-perkara tersebut, hendaklah anda akur dengan syekh itu, dan jangan sekali-kali membantah dalam apa sekalipun dari hal ehwalnya, sama ada yang lahir maupun yang batin. Ni dah mula ada adab dia sebagai murid kepada syekh tadi, ya. Andai kata terlintas di hatimu sesuatu daripada sangkaan buruk terhadap dirinya, maka hendaklah anda segera menolak sangkaan buruk itu. Kalau ada sangka buruk kepada syekh, tolak tepi. Kalau tidak, kalau syekh itu tahu, murid bahaya. Kalau syekh itu dah tahu, murid itu bahaya. Sebab guru ni yang menyebabkan murid tu jadi bila guru tu sayang. Bila guru hanya sayang bila dia tengok murid tu serah habis-habisan diri dia, baru guru tu sayang. Tapi kalau separuh dia bagi, separuh dia tak bagi, itu tak adalah. Biasanya
Kalau murid tu dia rasa dia nak olah diri dia sendiri, syekh itu biasanya akan tinggalkan je. Biasanya akan tinggalkan je sebab dia tak nampak, dia rasa dia nampak kehidupan dia, dia tak nampak apa yang syekh tu nampak untuk dia. Jadi sebab itulah syekh tu biarkan dia pergi, dia akan terantuk satu hari nanti. Bila dia terantuk, kita punya bahasa apa? Dah terhantuk baru nak tengadah. Tengadah. Bila terantuk baru tengadah. Kalaulah waktu dia tengadah tu nanti, kalaulah guru tu masih nak bawa dia, dia selamatlah. Tapi kalau guru tu tak nak bawa dia, dia hanya akan bertemu dengan satu perkara, nama dia penyesalan. Sebab ketika dia tengadah nanti, dia akan nampak beza kawan dia yang serah diri dengan dia yang serah separuh-separuh. Sebab kawan tu mesti akan jadi. Ketika tu dia menyesal, tak ada guna dah. Sebab masa yang di umur syekh tu tadi dah pakai banyak dah. Dia syekh tu dah tak mampu nak ulang balik umur dia untuk nak buat kita. Tak mampu dah. Ni cerita dia, tuan-tuan. Okey, cerita contoh macam siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak ni? Tuan-tuan tahu tak ada orang putih cakap, saya ingatkan orang Islam ni teroris. Lepas tu bila dia baca sejarah Islam, kan Rasulullah, Sayyidina Hamzah dibunuh oleh seorang kafir kan. Orang kafir bunuh Sayyidina Hamzah. Lepas tu kan dia masuk Islam. Yang bunuh Sayyidina Hamzah tu. Lepas dia masuk Islam, Rasulullah suka tak dia? Rasulullah terima dia masuk Islam, tapi Rasulullah tak nak pandang muka dia. Punya Rasulullah benci dengan dia. Rasulullah terima Islam sebab nak bagi dia masuk syurga juga, tapi Rasulullah tak nak pandang muka dia sebab tak suka. Sebab dia yang bunuh bapa saudara Rasulullah kan. Tak pandang. Dia duduk dalam Islam tu tertekan sebab Islam ni kepunyaan Rasulullah. Rasulullah yang menjadi tali kita dengan Allah. Kita nak kepada Allah kena pakai Rasulullah. Rasulullah tak suka aku. Jadi dia jadi tertekan. Lama-lama macam mana keputusan dia dia pula nak membunuh orang yang dia membunuh tentera yang dikendaki sangat oleh agama Islam. Dia pergi bunuh. Barulah apa? Ketegangan tu lega. Itu contoh yang nak cakap Rasulullah sendiri pun, walaupun ada murid yang datang masuk Islam, ada murid yang datang, tapi Rasulullah pun sebabkan dah buat benda salah kan, Rasulullah pun jadi tak suka. Cuma dekat dalam cerita tu adalah hujung sekali diterima dia Rasulullah. Macam itulah cerita dia. Okey, kemudian okey, jadi maka hendaklah anda segera menolak sangka buruk itu. Jika anda masih belum puas hati lagi, maka hendaklah anda menerangkan perkara itu kepada syekh itu supaya ia boleh menjelaskan kepadamu keadaan yang sebenar sehingga anda terlepas daripada sangkaan buruk itu. Okey, sekarang cerita dia macam ni Dia kata kalaulah ada sangka buruk kepada seorang syekh tadi tu, kita rasa macam tak boleh lah nak sangka baik ini, macam tak boleh sebab nampak macam jelas sangat haram dia. Contohnya macam ni Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Guru-guru sufi ni tuan memang pelik-pelik sikit. Guru-guru tarekat ni kadang memang pelik-pelik sikit. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ada orang nak jumpa dia. Ulama juga nak jumpa ni. Ada orang nak jumpa dia, nak ambil bai'ah. Nak jumpa dia, nak pergi berguru lah sebab dengar Syekh Abu Yazid ni hebat. Jadi orang pun pergilah ke kampung dia tu. Bila pergi nampak satu orang tengah berzikir. Tengah berzikir, bagi tahu Assalamualaikum. Zaman dulu kan mana ada telefon ni, tak tahu Syekh Abu Yazid tu muka dia macam ni, tak tahu. Jadi bila nampak, dia kata kalau nak pergi rumah Syekh Abu Yazid, pergilah ke utara ke ataupun ke selatan ke. Jadi orang tu menujulah ke utara ataupun ke selatan. Bila menuju ke arah tu, nampak ada satu orang berzikir. Dia kata Assalamualaikum. Dia kata ini tuan Syekh Abu Yazid ke? Orang tu kata bukan. Saya murid Syekh Abu Yazid. Syekh Abu Yazid rumah dia sekian. Pergi sana. Okay, kemudian lintas tepi pantai ke tepi sungai, saya pun tak ingat ceritanya. Kemudian nampak orang berzikir atas air pula. Pun bagi salam, Assalamualaikum. Tuan Syekh Abu Yazid ke? Dia kata bukan. Dia kata saya muridnya Syekh Abu Yazid, rumah dia sekian, jalan lagi berapa tapak, dia kata. Kemudian sampailah rumah Syekh Abu Yazid. Bila sampai rumah Syekh Abu Yazid, ketuk pintu, isteri dia keluar. Dia tanya, saya nak jumpa dengan Syekh Abu Yazid. Lepas tu dia tanya, boleh ke? Isteri dia cakap, Syekh pergi laga ayam, dia kata. Syekh pergi laga ayam. Pening orang tu ulama tu. Dia nak pergi ambil bai'ah dengan Syekh Abu Yazid. Kan katanya wali, katanya Syekh besar makrifah, Syekh tarekat katanya. Tapi pergi laga ayam pula, dia kata. Okay, Lepas tu dia kata kalau nak jumpa, tunggulah. Orang tu pun tunggulah dengan sangka baik lah. Tunggu dengan sangka baik.
Bila Syekh Abu Yazid balik, Syekh Abu Yazid bawa balik 2 ekor ayam. Seekor ayam Syekh Abu Yazid, ayam dia yang kebal tu, yang terror lawan tu. Yang seekor lagi ayam yang kalah tu, yang mati tu. Ayam yang mati laga hukum apa tuan-tuan? Ayam yang mati belaga hukum apa? Bangkai kan? Bangkai lah. Okey, sekarang bawa 2 ekor ayam. Bila bawa 2 ekor ayam, Syekh Abu Yazid pun sebab datang tetamu, dia pun ra'i. Ayam Syekh Abu Yazid yang hidup tadi tu, yang jadi yang kebal tu, yang pandai belaga tadi tu, Syekh Abu Yazid sembelih. Lepas tu Syekh Abu Yazid masak untuk jadi lauk bagi tetamu. Lepas tu ayam yang bangkai tadi tu, Syekh Abu Yazid masak untuk jadi lauk untuk Syekh Abu Yazid. Lagi pening orang tu. Lagi pening. Dah lah Syekh, lepas tu pergi lagi ayam, dah lah lagi ayam, makan bangkai. Jadi dia waktu nak makan tu, bila nak makan je, mula-mula dia okey lagi. Lepas Syekh Abu Yazid ambil ayam tu makan, dia tak boleh tahan dah. Dia tak boleh tahan. Lepas tu dia pun menjerit. Dia kata, aku tak akan makan benda ni semua selagi kau tak jelaskan kepada aku apa yang berlaku. Lepas tu Syekh Abu Yazid panggil dia. Dia kata, tengok dalam mulut aku ni. Dia kata ayam tu tak boleh masuk. Dia kata kau ingat boleh ke benda suci, benda najis nak campur dengan benda suci? Benda suci tu maksudnya dia lah yang ahli makrifat. Benda kotor nak masuk kan? Dia kata boleh ke? Tak, benda tu tak akan masuk. Dia sebenarnya dia nak uji murid tadi tu. Dia nak uji murid tadi tu. Dan Syekh Abu Yazid pergi Gelaga Ayam tu sebenarnya dia dakwah lah sana sebenarnya. Sama je macam cerita Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia berjumpa dengan kawan dia, yang kawan dia tu ialah orang yang sentiasa masuk keluar pub kaki tonggang arak. Sebenarnya kawan dia tu wali, tapi dia tak adalah masuk pakai baju ulama, tak ada. Dia orang tak tahu pun dia ulama. Orang ingat dia tonggang arak juga, orang ingat dia peminum arak juga. Sebenarnya bukan, tapi dia masuk dalam tu sebab nak bawa orang. Tu saya cakap tadi kat sini, kisah tentang wali-wali ni, sebabkan mereka tu nak orang sampai kepada Allah. Cara mereka dakwah tu lain, tak sama tuan. Sebenarnya banyak lagi yang saya boleh cerita, tapi memada takat tu sebab nak tunjukkan dekat sini. Bila ada terlintas rasa tak puas hati dengan guru, minta dia jelaskan. Tapi biasanya lah kalau dah sampai peringkat macam ni, susahlah sikit guru tu nak lembut dengan kita tu agak susah lah, sebab dia tengok kita banyak sangat buruk sangka dengan dia. Okey, kemudian barulah hendaklah anda memberitahu kepada Syekh segala apa yang berlaku ke atas dirimu, terutama sekali dalam hal yang berkaitan dengan penujuan dirimu kepada Allah. Nampak tak sekarang? Ini baru dinamakan murid. Maksudnya murid tu ialah orang yang nak menujukan diri dia kepada Allah. Itulah masa sentiasa tak cukup sebenarnya. Itulah. Okey, tak apa. Okey, jadi yang saya lompat ni sehingga ke muka surat 156 ni ialah nak menceritakan tentang yang tempoh hari kita sebut pasal tarekat. Okey, sekarang tuan-tuan boleh tengok dekat TV pula. Kalau tuan-tuan perasan yang kita baca tadi, dia dah sebut dekat situ, carilah seorang syekh. Sebab kita nak kena tahu, guru ni semua orang nak kena ada. Carilah sendiri mana-mana, apa-apa tarekat pun boleh, asalkan guru tu cukup syarat sebagai seorang guru. Mesti dia tu ada ijazatul irsyad, dia mesti ada ijazah daripada guru dia, dan dia mesti orang yang benar. Agama ni kena ada, dia mesti ada ilmu agama. Dia tak boleh jadi syekh tapi ilmu agama tak tahu, tak boleh. Dia kena ada ilmu agama. Sebab kadang-kadang ada syekh-syekh tarekat ilmu agama tak tahu, tak boleh. Jadi dia kena ada ilmu agama dan dia mesti ada ijazatul irsyad. Okey. Jadi tuan-tuan tengok dekat situ, tuan-tuan tengok dekat perkataan yang saya bariskan tu. Dalam grup Zawiyah saya ada dah kot, PDF ada kan? Okey, tuan-tuan tengok yang baris tu. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar, kalau tuan-tuan nak tulislah. Okey. Syekh Abdul Qadir kata dekat situ, fal wajibu 'alal 'abdi, maka wajib atas seorang hamba, talabul hayatil qalbiyah, mesti dia tu menuntut akan hidup hatinya, al-ukhrawiyah, yang berbangsa akhirat, ukhrawiyah situ min ahli talqin. Nampak? Dia mesti tuntut hidup, dia mesti menuntut cara untuk menghidupkan hati dia daripada ahli talqin. Fi dunya, ketika dia mati, qabla fautil waqti, sebelum luput waktu. Maksudnya sebelum mati. Maksudnya dekat sini sebenarnya memang perlu mengambil talqin. Ni Syekh Abdul Qadir sebut sendiri. Ini satu saya kata tadi macam tempoh hari yang Cikgu Fuad tanya pasal kenapa benda ni orang tak tahu kan. Jawapan dia, kitab ni tuan-tuan tak lintas. Yang tuan-tuan belajar ketika tasawuf, apa yang tuan-tuan baca? Penawar bagi hati,
Minhajul Abidin tu sebenarnya padu, tapi tengok siapa baca. Kalau orang yang tak pandai baca, memang jadi tawar je lah semua. Okey, jadi kadang-kadang kita baca Penawar Bagi Hati, kita tak jumpa dah perkara ni. Okey, ini kitab Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir kata kena cari seorang syekh yang ada talqin. Okey, sekarang kita tengok kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin ni kitab akidah. Okey, dia kata apa? Dan apabila adalah mujahadah atas tangan syekh daripada arifin, nescaya adalah ia terlebih manfaat. Okey, ni nak kata kalaulah seorang murid tu tadi dia dah bai'ah, kemudian dia nak suluk mujahadah dia tadi. Suluk tu kalau dia suluk mesti ada syekh, itu lebih manfaat. Artinya kalau dia pakai zikir sendiri, dia dekat rumah, manfaat dia kurang. Jadi maksudnya perlu ada guru tak? Perlu ada guru. Okey, lepas tu dia kata kerana kata mereka itu, maksudnya ada ulama berkata, hal seorang laki-laki di dalam 1000 laki-laki, nampak ke tu? Hal seorang laki-laki di dalam 1000 laki-laki terlebih manfaat daripada wa'az. Wa'az tu maksudnya nasihat. Nasihat 1000 laki-laki pada seorang laki-laki. Faham tak? Tengok ya. Hal seorang laki-laki, hal dia punya sifat dia lebih manfaat hal satu orang laki-laki dalam 1000 laki-laki. Maksudnya satu laki-laki, hal dia tu memberi manfaat kepada 1000 laki-laki. Itu dia kata lebih manfaat daripada wa'az, daripada penasihat orang yang penceramah. 1000 penceramah kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki, seorang murid, 1000 penceramah cakap kat dia, kurang manfaat. Tapi kalau yang mursyid, seorang pun dia akan manfaat kepada yang lain. Kalau betul-betul mursyid ni, seorang pun dia akan panggil semua orang kepada Allah. Tu nak cakapnya perlu guru. Tu maksudnya. Maka sayugia bagi seorang, tengok ya. Maka sayugia bagi seorang bahawa melazim ia, sayugia itu maksudnya wajib, macam mana Syekh Abdul Qadir cakap tadi. Melazim ia akan syekh yang arif. Arif atas apa dulu? Atas kitab Allah, maksudnya dia kena tahu agama, dan sunnah Rasulullah, dengan menimbang ia akan dia dahulu daripada mengambil daripadanya. Maksudnya dia kena tengok syekh tu ada agama ke tak ada agama, betul tak agama dia. Lepas ada agama, betul agama dia, baru mengambil talqin, baru mengambil bai'ah. Tengok dia betul agama dia, tak ada akidah, tengok dulu. Sebab kadang-kadang takut kalau orang sufi yang sesat, akidah dia salah. Jadi akidah tengok dulu. Jangan dia kata Allah naik turun, Allah masuk keluar. Jangan dia kata macam tu. Allah masuk dalam badan, Allah keluar daripada badan. Jadi agama dia mesti itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi fiqh dia ada, betul benda tu, baru ambil bai'ah. Maka dia kata mengambil daripadanya, jika mendapat ia akan dia atas kitab dan sunnah. Kalau dah nampak guru tu memang mursyid betul, dia ada agama dia, lazimkan olehmu akan dia dan beradab olehmu sertanya. Nampak? Bila dah jumpa guru yang seperti itu, kena pegang guru tu. Maksudnya kena lazimkan sentiasa dengan guru tu dan jaga adab dengan guru tu. Jangan kasih dia kecil hati. Ini kitab Aqidatun Najin, Syekh Sulaiman Zain, kalau tak salah saya, Patani. Okey, kita tengok kitab Syiarus Salikin. As-su'al, tengok situ ya, ada soal. Nampak atas tu? As-su'al. Jika ditanya orang akan dikau, dengan apa membaikkan akan hati itu, supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu? Orang tanya. Maka jawab olehmu, dia kata, bahawa membaikkan hati dengan mengamalkan ilmu tarikat. Sebenarnya dalam kitab kita, orang tua kita dulu semua dah pakai dah. Tapi sebab zaman sekarang tak ada guru yang nak ajar. Tu yang kesudahannya, kita tak ada ambil tarikat. Lepas tu macam mana kita nak bersihkan hati? Tak sampailah. Sebab sanad tak ada. Okey. Dengan mengamalkan ilmu tarikat ya, yakni ilmu tasawuf dan membanyakkan zikir Allah Ta'ala, kerana tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tarikat ahli sufi, yakni dengan belajar ilmu tarikat kepada ahlinya. Nampak? Maksudnya kepada mursyid syekh tarikat.
Tarekat ni bukan boleh ambil daripada mana-mana guru, tak, dia kena ada syekh dia. Serta mengamalkan akan dia, serta mengambil talqin. Nampak ni? Ni bai'ah lah ni, mengambil talqin, zikir. Bai'ah, nampak tu? Kepada guru yang mursyid, yang sampai silsilahnya kepada Nabi SAW. Okey, silsilah sampai kepada Nabi SAW ya. Okey, itu ni Syiarus Salikin. Okey, sekarang bila dia kata kena cari guru mursyid, sekarang macam mana kita nak cari pula guru tu? Okey, sekarang dia kata dekat sini ambil talqin, nampak? Bayanu talqin wa sanadihi. Ini bayan penerangan tentang talqin zikir dan sanadnya. Okey, dia kata dekat sini wa amma talqin. Wa amma talqin wa sanaduhu falamma kanat suhbatu min lawazimihi. Dia kata tatkala telah adalah suhbah, dan suhbah itu min lawazimihi, daripada setengah daripada benda yang wajib bagi talqin dari itu, wa syurutihi, dan setengah menjadi syarat bagi talqin dari itu, kanal intisab ila syekh, tengok ya, wa kanal intisab ila syekh, dan adalah mendapat nisbah kepada syekh itu, innama yahsul bit talqin, nampak? Hanya saja dia hanya terhasil dengan talqin. Talqin ni maksudnya perlu mengambil talqin, bai'ah lah daripada guru tadi tu, seperti mana yang Syekh Abdul Qadir cakap dekat sini tadi. Nampak tak dia punya teli? Walaupun kitab tak sah, teli. Tu semua kita tasawuf tu. Okay, jadi lepas tu syarat dia min syekhin, daripada seorang syekh ma'zun. Syarat syekh tu dia mesti ma'zun. Ma'zun tu apa? Ma'zun tu syekh yang diizinkan untuk bai'ah. Bukan semua orang diizinkan untuk bai'ah. Dia mesti diizinkan untuk bai'ah. Ma'zun ijazatuh sahihatul mustanidatun. Dia itu sanad dia sahih dan bersandar ila syekh sahib tariqah, kepada syekh yang pertama sahib tariqah, yang mempunyai tariqah ni siapa? Wa huwa ila nabi. Sanad dia mesti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tamman illa bitalqin. Zikir tu dia takkan memberi faedah yang sempurna melainkan dengan talqin. Maksudnya talqin tu dapat daripada guru, guru tu takut dia bagi pada kita. Ni masa dah lebih sangat dah ni. Saya tak tahulah ni kalau dah masa lebih, kalau tuan-tuan apa mungkin dah tak larat dah nak memahamkan dah ni. Kalau masa dah lebih ni. Okay, nanti saya sebut lagi pada perjumpaan kita yang lagi akan datang ya. Okay, cuma saya nak sebut dekat sini, bila dekat semua kitab dekat atas tadi daripada Syekh Abdul Qadir, Sirrul Asrar, Aqidatul Najin, kitab Syekh Sulaiman Zain, kemudian kitab Syiarus Salikin, kitab Syekh Abdul Somad Falambani, kemudian barulah kitab ini nama kitab ni ialah Jami'ul Usul fil Awliya, kitab Syekh Ahmad Kumushkanawi. Jadi Syekh Ahmad Kumushkanawi ni orang tarekat Naqsyabandi. Jadi bila dia cakap tadi ni semua, kalau tuan-tuan perasan, dia bukan saja tally dengan Syekh Abdul Qadir cakap tadi, bahkan dia tally dengan benda yang tuan-tuan baca sini tadi. Dia kata hendaklah cari seorang syekh kan. Sebab nak cakapnya kadang-kadang orang ingat belajar tarekat ni macam belajar fiqah. Dia belajar aje, tak ada syekh, kena cari syekh. Dan saya cakap dekat sini bukan suruh ngambil dengan saya, bukan. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu. Saya bukan bertuhan pada pengaruh, tuan-tuan. Saya seperti mana saya cakap, saya murid saya buang-buang murid saya. Kalau pemalas, kalau tak nak ikut cakap, kalau tak nak dengar, kalau tak boleh kena marah, sikit-sikit nak mengajuk, pergi cari guru lain. Jadi sebab tu saya kata saya bukan ajar ni untuk tuan-tuan ambil dengan saya, bukan. Tapi saya nak cakap, kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan perlu ada syekh. Carilah guru. Dengan syarat guru yang benar. Maksudnya guru tu mesti ada sanad yang pertama, lepas tu dia mesti ada ijazatul irsyad. Kemudian dia mesti ada agama. Dia kena cukup syarat syekh baru boleh jadi syekh. Itulah cerita dia tadi. Okey, jadi saya berhenti dulu kat sini. Walaupun dekat bawah ni nanti tuan-tuan boleh tengok nanti. Dekat sini ada cerita pasal izin. Sebab kadang-kadang sekarang ramai orang yang bercerita tentang tasawuf ni, mereka tak tahu, dia tak tahu undang-undang ni. Undang-undang ni ada dalam kitab-kitab tasawuf. Dia ada undang-undang tentang. Dia bukan senang-senang, bukan semua orang boleh ngajar sebenarnya. Kita marah kalau orang tu tak PhD, lepas tu nak jadi pensyarah, betul tak? Walaupun kadang-kadang orang tu tak PhD tapi lagi alim lagi. Tapi sebabkan dia tak ada lulusan akademik, tak boleh ngajar you, betul tak? Jadi kalau dekat universiti, mesti orang tu nak kena ada PhD, mesti orang tu nak kena ada master, baru boleh jadi tutor ke, baru boleh jadi apa. Begitu juga dengan tarekat. Begitu juga dengan tasawuf. Kalau bukan khalifah,
Jangan pandai-pandai. Sebab dia ada perihal-perihal dia. Kalau tak pernah suluk, tak pernah lalu 36 mata pelajaran, tak pernah lalu suluk yang lama, tak pernah suhbah dengan guru belasan tahun, jangan pandai-pandai. Dia bukan kira siapa belajar aja boleh. Dia bukan macam tu. Dia pun ada dia punya undang-undang dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. 9:10 minit. Okay, ada soalan yang nak kongsi? Cikgu Fuad, ada soalan? Cikgu Fuad? Ya, boleh. Kalau itulah perkiraan mata kasarnya di Selangor atau di Malaysia seluruh. Okey. Yang status Syekh ni atau rasa memang tersorok ke atau memang mata kasar saya jangan buang. Memang ramai ke apa? Memang susah nak jumpa lah. Bukan, sebenarnya yang ada ijazatul irsyad, dia sekarang ni kita dalam dilema. Dilema daripada nak mengenal syekh yang benar dan syekh yang palsu. Tu jadi dilema. Sebab yang pertama sekali kita ada masalah tentang orang yang kita nampak ada wibawa, dia alim tapi dia bukan syekh. Dia alim, semua ilmu dia ada. Tapi dia tak pernah duduk di bawah tarbiyah guru yang ada tarekat. Jadi oleh kerana bila dia tak ada guru macam tu, dia tak dapat ijazah tu. Jadi bila tak dapat ijazah tu, dia tak boleh ngajar tarekat. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang ada ijazatul irsyad tapi tak ada agama. Maksudnya dia tak belajar agama pun, tapi dia duduk dengan guru tarekat sampai guru tarekat tu bagi dia ijazah. Nampak tak? Bila guru tarekat tu bagi ijazah, dia ilmu apa pun tak ada. Jadi title dapat. Jadi kadang-kadang orang panggil dia syekh. Tapi agama pun dia tak tahu. Silap-silap nanti dia kata bila kita ada masalah, kita terus tunggu ilham saja. Kadang-kadang masalah tu masalah apa? Masalah musafir. Masalah musafir, kita nak tahu kita dah cukup tak 2 marhalah ke tak 2 marhalah. Dia kata tunggu jap, aku murakabah dulu, dia kata. Sesat. Tapi ada title, nampak tak? Okey, jadi sebab itulah saya katakan tadi. Kemudian yang kedua ialah orang yang ada title, dia syarat ilmu agama ada dekat dia. Orang yang ada title, yang ilmu agama dekat dia sikit je. Dua yang saya sebut yang akhir ni benar. Yang syekh yang ada ilmu agama sikit saja tapi cukup fardu ain dia cukup ilmu dia untuk mengajar murid dia syekh yang benar. Ataupun satu orang yang ada ijazatul irsyad, dia ada khirqah, dia ada ijazatul irsyad dan dia banyak ilmu agama dia dan dia pun guru yang benar. Yang biasa bergaduh sekarang ni ialah orang alim yang macam peringkat alim sangat, macam Imam Ghazali tempoh hari, katalah dia alim dan dia berhadapan dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Macam orang yang tukang kasut tapi syekh, nampak tak? Jadi dia orang nanti dia orang kata takkanlah jadi syekh tapi tukang kasut, nampak tak? Itulah jadi. Jadi untuk nak jawab soalan tu, sebenarnya orang yang dapat ijazatul irsyad ramai. Saya murid-murid saya, nanti saya tunjuk gambar. Saya tak tahu lah dalam ni ada ke tak? Ada. Saya bertunjuk jap. Ada ke tak ada tuan-tuan? Kalau tak ada tak boleh lah nak tunjuk. Macam kami, tengoklah kalau keluar lagi bagi tahu saya tunjuk. Macam kami ramai. Dalam ni saya boleh tunjuk jemaah Syekh Umar. Waktu Syekh Umar ni guru dua, satu dengan Tuan Syekh Yahya, satu dengan Tuan Syekh Ma'ruf. Okey, cuma tapi Syekh Umar dapat ijazatul irsyad daripada dua-dua guru. Daripada Syekh Umar pun dia dapat, daripada Syekh Ma'ruf pun dia dapat, daripada Tuan Syekh Yahya pun dia dapat. Okey, nanti ada gambar nanti lagi akan datang saya PDF kan dulu. Saya tunjukkan tuan-tuan. Saya pun ramai, tapi ketika kami duduk dengan Syekh Umar ni, Syekh Umar ni sebab dia belajar dengan Tuan Syekh Yahya. Tuan Syekh Yahya tu dia ada pondok. Tuan Syekh Yahya tu dia tarekat pun dia mursyid, pondok pun dia alim. Sebab tu lah bila Tuan Syekh Umar belajar dengan dia, Syekh Umar ilmu zahir ni dia pentingkan. Ilmu zahir ni dia pentingkan. Syekh Umar pesan kat saya, pesan kami lah sebenarnya, pesan kat saya jugalah. Dia kata saya jangan berhenti pondok, dia kata kat saya jangan berhenti pondok, dia kata Azizul jadi macam Tuan Syekh Yahya, dia kata. Buka zawiyah, buka rumah suluk dan dia tak kata zawiyah, dia kata buka rumah suluk dan buka pondok. Biar ajar anak-anak, biar ajar orang dapat ma'rifatullah dan dapat ilmu ulama. Jadi itulah saya ingat nak tunjuk tadi kawan-kawan saya tapi tak dapat tunjuk. Jadi nak cakap sebenarnya macam kami sendiri, kalau tak salah saya lah yang dapat ijazatul irsyad hampir 20 orang. Tapi itu adik-beradik seguru saya yang pakai jubah biru. Dia yang dapat ijazatul irsyad akan pakai jubah biru. Cuma saya dalam murid-murid saya tak bagi semua lagi. Saya tak bagi lagi semua ijazatul irsyad, walaupun ada yang 3 orang yang saya dah nak bagi. 3 orang ataupun 4 orang yang saya nak bagi, tapi saya tak bagi lagi.
Cuma siapa yang dah habis mata pelajaran dia akan pakai jubah warna biru ni lah. Ini maksudnya dia dah selesai 36 mata pelajaran. Ni Azmi pun sebenarnya jubah biru. Tu jubah biru. Jubah biru pekat lah, bukan jubah biru cair, bukan jubah biru pekat. Jubah biru pekat tu maksudnya dia dah habis 36 mata pelajaran. Cuma tapi kalau saya mati besok memang saya akan lantik lah. Siapa yang jubah biru tu akan jadi syekh lah. Ataupun saya akan pilih siapa yang jubah biru yang akan jadi, siapa yang jubah biru tak jadilah, tak jadi syekh, tapi dia beramal je lah. Macam tu. Saya tengoklah macam mana yang saya fikirkan macam tu. Okey, jadi sebenarnya kalau nak jawab tadi sebenarnya ramai, tapi kita di antara dua dilema tu lah. Siapa yang benar-benar menjaga agama ataupun siapa yang palsu. Syekh, kalau seorang syekh, kalau guru dia bagi tapi dia tak cukup ilmu, wajib bagi dia menyempurnakan ilmu dia. Lepas tu barulah dia ngajar orang. Barulah dia boleh keluarkan, barulah dia boleh baik orang, sebab dia kena ada ilmu dulu. Jangan dia tak ada ilmu. Okey, soalan kedua ada? Ke tak nak dah? Cukup. Okay. Hari ni paling lama ni. Tak apalah, buat musim-musim yang buat detik-detik yang terakhir sampai bulan depan je ni. Jadi maksudnya kita mungkin ada lagi 3 kali je. Bulan ni sekali, bulan depan tak tahulah, bulan depan 2 kali ke sekali. Tengok macam tu. Bulan depan kita sambung sikit yang ni. Lepas tu nanti saya akan tally lah sekadar mana yang kita mampu baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني يا الله بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan ya Allah kamu makbulkanlah segala permintaanku yang telah beradat aku mohonkan pada setiap akhir majlisku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.